Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sekarang ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami tak dapatlah orang meracun rumput-rumput kat sini. Tak tahulah apa yang you all komen sebab tak boleh nak baca. Macam mana timbuskan? Kalau abang penat, abang rehat dulu bang. Berapa kali dah? Jadi kita tak nak apa tu. Tapi maksud tak dapat. Amin. InsyaAllah setiap minggu. Dah tertutup dah. Okey, dah tertutup dah. Ya Allah, tak dapat nak baca langsung. Ni ada live lagi ke tak ni? Tak tahu lah si awak. Tak nampak langsung si awak. Tak boleh nak baca si awak. Wah, macam mana nak baca si awak? Macam mana nak baca komen ni ya? Tak nampak. Tengoklah si awak. Yang mana-mana ada ni, terima kasih. Yang mana join ni si awak. Tak boleh nak baca langsung. Tak nampak, gelap. Gelap gelemak awak. Macam mana nak buat Tak boleh nak baca komen. Kalau ada komen kau berapa orang kau, siapa-siapa yang join ni, terima kasih banyak-banyak. Sedekahkan Al-Fatihah dekat dia orang. Okey? Alhamdulillah. Kubur yang tadi tu dah dapat tengok kubur yang orang jaga kan. Ni alhamdulillah dah kita dah dah bersihkan, kita dah tutupkan kubur ni yang yang berlubang tadi, yang dah kita kata mendap tadi tu. 7 baldi ya, penuh dia 7 baldi. Alhamdulillah. 7 baldi dah penuh dah. Dah rata lah. Nanti kita buat lagi cantik sikit. Dan kubur yang sebelah ni macam bau lepas racun. Semak tu. Okey, kita bersihkan. Okey. Okey. Maksud nak end live dulu ni sebab nak kena check apa ni tak nampak sangat, nak kena setting apa tak tahulah. Sekejap nak end live kejap, nak live semula lah, tak dapat baca. Okey. Okey, macam mana nak end live pun tak tahu kat mana ni. Tak nampak weh. Macam nak buat ni? Macam mana nak end live? Ni. Okey, kubur ni dia tanah dia mendap, lepas tu dia berlubang lah. Kita letak 7 baldi ya, 7 baldi dia boleh rata ni. Alhamdulillah. Tak kira lah kubur siapa pun kita bersihkan, insya-Allah. Amin. Okey. Yang mana-mana join tu, terima kasih. Tak kira lah kubur siapa pun, kita bersihkan je. Bukan semula ya. Nampak lagi. Tengok. Kena tekan bang.
Nak tekan bah. Ada mendak lagi bah. Mana ni? Kubur arwah abang kita cacak kat sini insya-Allah. Orang muda memanglah sibuk. InsyaAllah. Hari ni kita dua-dua ni kita dah bersihkan. Alhamdulillah. Dekat ujung sana kubur arwah kakak ya. Kak Pah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejap lagi kita kena beli mesin 2 tahun ni lepas apa? Tak faham lah. Perlu kat Moksu lah. Alhamdulillah. Letak cantik sikit. Yang ni dia kena macam lerah. Macam ni buat macam ni. Cantik sikit. Cantik lah. Kejap lagi kita buat cantik kan. 2 tahun lepas. Okey. Yang ni yang kita buat hari tu. Yang ni arwah anak saudara. Ni dah buat hari tu. Yang kat sana kubur arwah mak dah buat dah. Okey, yang ni belum buat lagi. Itu kubur arwah mak dah buat. Nanti kita baca doa sekejap lagi masa nak balik. Kita baca doa ni banyaklah. Seronok. Banyak kubur-kubur yang tak bersihkan lagi ni. Kita kena ambil kesempatan cepat ni untuk bersihkan kubur ni. Nanti kalau orang racun pun tak apa. Kalau orang racun rumput mati kita pun boleh bersihkan juga kan. Macam tu. Seronok kan. Kita buat kerja amal ni seronok tau sebenarnya. Kita buat kerja amal ni seronok tau. Seronok. Kena beli mesin motor ni. Biarlah kita guna ring. Kita kena ring. Kita guna ring kita lah. Kena guna ring kita. Kita ya. Kita guna ring. Kita guna ring ni bukan ke apa. Dapat banyak kelebihan. Nak beli motor pula kena ada modal pula si awak. Siapa nak beli modal beli motor cewek? Bukannya kubur ni saja kita pergi. InsyaAllah kubur lain kita pergi juga. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina. Dia buat rata gini. Nanti masuk air pula kat situ. Buat rata kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penat. Nak larat ah. Cukuplah. 3 biji. 4 biji. 4 kubur. Alhamdulillah. Berapa biji dah? Pahala daripada kita ya Allah. Sedekahkanlah kepada arwah ibu dan ayah. Racun yang tempat perjalanan ni nanti orang racun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ni anak syurga siapa ni ya Allah? Ni pun kubur tak tahu siapa punya. Ni tak ada nama.
ni tergolek-golek. Anak syurga, ya Allah. Comel si awak. Kubur baby comelnya. Tapi kita tak tahu siapa punya. Yang ni tak apa, atas ni biarkan kita buat laluan dia je lah. Nanti pula lah. Penat dah. Allahu Akbar. Okey. Bersyukurlah kita dapat 1, 2, 3. 3, 4. Yang arwah kakak ni sikit je. Dia buat sikit je. 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Comel. Kat sini pula. Itulah. Seronoknya nak buat. Sini lagi. Seronoknya buat. Hari tu dah buat yang ke sini. Lepas tu aku buat arwah mak tu.